Bank bayar ganti rugi kepada mangsa scam setelah turun naik mahkamah hampir 5 tahun. Mesin korang dah baca berita tentang ini kan? Dan jangan seronok sangat. Memang kalau kesilapan itu di pihak bank, bank akan bayar. Tetapi kalau kesilapan di pihak kita sebagai pengguna, jangan harap bank nak bayar. Satu lagi nak beritahu korang, kes tersebut berlaku di tahun 2021 ketika zaman SMS TAC masih lagi wujud. Tetapi sekarang, sejak tahun 2023, semua bank tidak lagi menggunakan sistem SMS TAC. Semua bank menggunakan sistem secure di handphone. Handphone kita menjadi device untuk kita luluskan sebarang transaksi perbankan. Sebab itulah, sejak tahun 2020 lagi, saya menyebarkan kepada orang awam tentang kesedaran bagaimana mengelakkan diri daripada kena scam. Memang benar mencegah itu lebih baik daripada mengumpat. Sebelum kena scam, belajar tentang operasi scam agar kita tahu bagaimana scammer bertindak. Follow saya Coach Hasham untuk info perbankan, branding dan fitness yang seterusnya. Jumpa lagi.